Hari ni kita nak jumpa. Sekarang ni aku nak pergi jumpa Shark Vlogs, YouTuber daripada Singapore, guys. Dia datang sambil-sambil nak pergi tengok Bike Empire 96. So aku pun tak pernah visit Bike Empire 96 Gombak ni, baru buka. So jangan lupa subscribe dekat Shark Vlogs SHARK Vlogs, VLOGS. Sambung terus, tak ada jarak-jarak. Right. Ada budak tengah belajar naik motor. Dah lama aku tak buat konten zone test. So hari ni Shark Vlogs ni, kita panggil dia Shark. Dia antara yang paling awal pakai, kalau aku tengok dalam YouTube lah, paling awal. Radio tu panggil aku, dia kata bersikululi yang bawa motor Lala Move tu. Okay, aku cakap apa dia? Shark Vlogs. Shark Vlogs dia antara yang paling awal pakai zone test ni. Kalau tengok dalam berdasarkan dalam YouTube lah, pasal Singapura masuk dulu zone test 368G ni. So kalau korang nak tengok banyak information yang bagus dekat dalam YouTube dia, aku pun follow. Aku tak pasti betul-betul kat mana. Aku just tengok dia punya point kat dalam map. Oh ni dia, Bike Empire 96. Jumpa guys. Let's go. Ini dia, Bike Empire 96, cawangan baru. Mana Shark? Kau pindah sini. Bos. Yes. PJ. Salah ke saya ni? Ha? Kenapa bukan PJ hari ni sini? Sinilah. Mau visit. First time. Ada nampak Shark tak? Tu Shark. Jap. Masuk sini, sana. Hai. Ini dia, Shark. Orang famous kat Singapura ni. 20,000 lebih subscribers ni. Hai. Macam mana? Berapa? Because before that I was a gamer. Oh. Then suddenly my channel changed to motovlog. Jadi dia punya yang subscriber usually is all from gamer. Gamer lah. I'm trying to like change your niche. Niche lah. Dah berapa ribu habis? Berapa ribu habis? Tak lah, ni beli macam all the simple stuff dulu lah. Nanti nak pergi yang JB punya pula. Oh, JB punya. Bila kau balik JB? Bila balik Singapura? After this Kau seorang ke? Seorang. Kita I want to see your bike. Actually I want to get inspirasi daripada your bike. Okay guys, ni dia Shark Vlogs. Hey, hello. Hi guys. Follow dia punya channel Shark SHARK Vlog, sambung terus, ada S belakang. Yes. Dia dulu gamer. Dia punya channel 20,000 lebih subscribers. Sekarang ni dia banyak buat zone test. Dia selalu masuk Malaysia. But whatever it is, I inspired by him because he post 1 week post 4-5 video tau. I saw like wah. Tapi dia pioneer dalam zone test punya video. Pasal dia antara yang first dapat. Pasal Singapura masuk dulu. Yes. So dia antara yang pioneer. So bila aku buat research on zone test, video kau yang keluar. So follow guys. He's also doing a lot of zone test content. And let me introduce to you this special guest. Ta-da! Bersikululi. Yes. Jangan lupa. I will post the link over here. You guys can subscribe to him. He posts a lot of zone test everything lah. Scene and everything. I will show you the bike later on. Very interesting. Guys, this one you really have to see. He spent almost RM2,000. Ini dia. Saya ada stiker Shark Vlogs. Channel kau memang S belakang banyak ke? Ada satu S boleh. Satu S. Yang dia macam ada Option. Okay. Ni Shark Vlog. Motor Singapura. Bro, dah berapa bulan motor? masuk 2 bulan. Dah 2 bulan? Okay. So dia ni selalu masuk Malaysia. Jangan lupa follow, subscribe dia. Stiker tu. Okay, tadi Mamat ni datang. Dia kata dia pasang sikit je. Aku cakap confirm teracun ni lah. Receipt baru. Dia tak nak tunjuk aku. Panjang tu. Ada 160. Duduk sini memang hantu.
Sekejap dia saja je buat lambat tu. Dia tahu kau masuk nak kena aircon. Aircon tu dia memang letak racun sikit. Lepas tu dia explain apa yang bagus. Letak yang ECU guard lah, apa yang jaga lah. So ECU guard dah ambil? Dah ambil. Dah kena racun dah. Masa aku datang ECU guard tu memang aku tak terfikir pun. Dah tu dia kata nanti kena batu lah apa kan. Kena batu, kena air lah, apa-apa lah. Okay lah, dah kena racun dah. So, dah 2 resit dah? 2 resit dah? 2 resit. Kalau tunggu lagi setengah jam mungkin 3 resit. Jadi danger kalau masuk sini jaga-jaga sikit. Datang sini ni more than 1000 RM lah. Aku tengok atas seat dia macam-macam barang ke tu. Tengok, satu-satu dia tambah ni. Okay, aku nampak dia dah pasang slider. Ini windshield dah kena tukar ni. Nampak tak? Tak cukup lah nak cover kau. Poison lah, lagi mah. There's something kat dalam tu ada aircon lah. Aircon tu yang buat kau rasa nak beli barang. Macam-macam lah. Dia kata tadi nak slider je. Aku ni dah siap. Aku tukar skrin ni tadi. Side mirror tak boleh tukar. Side mirror extender. Right. Dia jual lah. Sini dengan Ni keracunan. Tengah kena racun. Tidur sini satu malam. Esok kita ada PD. PD akan ada event. Oh, PD. Ni. Ada auto show. Ini paling kuat racun sekali. Tengok muka dia macam mesti beli lah. Rasa bersalah kau nanti. Kau tak fokus right balik ni. Nanti air riding kan confirm fikiran dia. Ya lama tak tukar, ni tak tukar tu. Most probably lah, mungkin lah datang sini balik. Danger lah. Okay bro. Safe ride. See you. Ni nak balik Singapura. Berapa damage hari ni? Berapa damage? Berapa damage lah? First receipt, second receipt? Almost 500 lah. 500. Not so bad as yours lah. Yeah. But 500, but you come here just to see only, right? Actually I come just to see whatever they have here. But So the damage is 500 just to see. 500. I think slightly more I don't know lah, about 500 lah. Okay. Yeah, because pilih terus bayar. You know the route going out from KL? Aku takut dia akan suruh kau masuk KL, kau akan sangkut. Yep. Okey lah ni. Ni okey lah. Ni okey. Ni avoid KL. Okay. Hey, safe ride bro. See you again. Okay. Alright. InsyaAllah if I can come on the end of the month. End of the month. Just thinking that. Okay. Thank you. Okay, man. See you, man. See you again. Safe ride. Alright. Test. Let's go guys. So Shark dia nak balik Singapura ni. Nanti subscribe kat video Shark So malam ni aku nak jumpa seorang subscribers aku. Dia antara yang terawal subscribe dengan aku. Dia daripada Kuwait. Dia datang sini. Testing 1, 2, 3. Okay guys, let's go. Malam ni aku nak jumpa subscribers aku yang antara paling awal subscribe dengan aku. Dia DM aku, kita berkenalan, WhatsApp.
And dia kerja kat Kuwait. Dia berasal daripada Sarawak. So dia ada kat KL sekarang. Aku nak pergi jumpa dia. Dia rider Harley juga, Harley Davidson. And so malam ni kita nak borak-borak sekejap. Okay, let's go. Woo! Apa khabar? Sihat. Sihat? Sihat. Ya? So finally jumpa. Nak makan mana? Parking dulu. So ini ada parking motor. Aku pusing. Okay. Okey lah, sini. Okey lah. Bila balik Sarawak? Sunday. Oh, Sunday. Alright guys. Mr. Steven. Ya. Terima kasih belanja, siap belanja makan, siap bagi hadiah lagi. Ya Allah. Malam, Terima kasih Rasa bersalah. Aku nak belanja. Terima kasih. Nanti jumpa lagi Alright bro. Alright. Okay, terima kasih. Okay guys, tu aku punya subscribers. Dia kerja di Kuwait. So dia datang sini, dia singgah KL. Dia calling aku. Jutaan terima kasih. Terima kasih belanja dinner. Terima kasih jajan-jajan. Terima kasih datang melawat. Aku sangat-sangat terharu lah. Dia antara orang pertama subscribe dengan aku. Masa tu subscriber tak sampai 500 kot. So dia kerja di Kuwait. Dia selalu tengok video aku. And then hari Ahad ni dia akan balik ke Sarawak untuk cuti pertengahan tahun. And then sampai di sini saja video untuk hari ni guys. Terima kasih for watching. Jumpa the next video guys. See ya.